Persoalannya sekarang, macam mana nak buat jeruk cili yang tahan berbulan, lepas tu pula senang dan cepat je nak buat. Rupanya chef-chef pun guna cara macam ni je tau. Sedapnya kan dapat makan dengan mi? Jom kita buat. Mula-mula sediakanlah cili hijau besar ni lebih kurang 10 biji. Lepas tu kita potong-potong bulat-bulat je macam ni. Lepas tu kita terus rendamkan bersama dengan air panas mendidih ni lebih kurang 1 hingga 2 minit untuk hilangkan bau maung dan juga enzim-enzim dia itulah kan. Lepas tu kita tiriskan dan kita ketepikan. Pada mangkuk yang lain, masukkan air panas mendidih ni kan. Lepas tu terus masukkan juga garam dan juga gula. Lepas tu kita larutkan, okey? Selepas tu barulah kita masukkan kita punya ingredient paling penting ni, cuka. Dan lepas tu barulah kita terus masukkan ke dalam kita punya lada yang kita dah siap rendam tadi. Kan. Lepas tu gaul-gaul rata ni boleh terus masuk dalam bekas. Ini boleh terus makan tau. Memang terus sedap je dan dia akan terus berubah warna dan bolehlah simpan dekat peti sejuk. InsyaAllah tahan lebih daripada 6 bulan. Itu saja tu kali ni. Bye bye.